Di Kota Kinabalu, satu langkah penting dalam memperkasa gerakan koperasi negara sedang berlangsung. Koperasi kebangsaan di peringkat Kabinet Persekutuan kita telah mendapat mandat untuk perkara-perkara dasar, dan sebab itulah kita akan jelajah ini untuk mendapatkan maklumat balas yang lebih terperinci. Sebagai makluman, pada 2 Mei, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) mengadakan sesi libat urus bersama Kerajaan Negeri Sabah. Tujuannya mendengar pandangan dan mendapatkan input strategik dalam proses penggubalan rang undang-undang koperasi yang baru bagi menggantikan Akta Koperasi 1993 atau lebih dikenali sebagai Akta 502. Pada 5 Februari yang lepas, satu taklimat dan perbincangan mengenai dengan jawatan kuasa pilihan khas perdagangan dalam negeri, keusahawanan usaha hidup dan pertanian daripada 16,000 lebih di seluruh Malaysia, dan banyak koperasi keluarga. Ada koperasi pekerja, ada koperasi pekebun. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict, menjelaskan sesi ini penting untuk memperkemas draft undang-undang yang sedang dirangka bukan sekadar dari sudut pentadbiran tetapi juga cabaran teknikal yang dihadapi di peringkat negeri. Antara isu yang dibincangkan termasuk ordinan tanah Sabah khususnya berkaitan penggunaan tanah anak negeri sebagai cagaran pinjaman melalui tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia atau TAMSKEM. Kalau institusi kewangan tersebut diwujudkan undangan mafia, undang-undang dulu, Dan tabung modal pusingan ini pula dengan kadar yang begitu rendah dipersen individu pemilik tanah itu. Datuk Ewan turut merakamkan penghargaan kepada agensi utama negeri seperti Jabatan Tanah dan Ukur Sabah serta pejabat peguam besar negeri atas sumbangan pandangan yang konstruktif. Segala cadangan ini, menurut beliau, akan diteliti secara menyeluruh dalam penyediaan RUU tersebut. RUU baharu ini dirangka bukan sahaja untuk memperkukuh undang-undang, malah memberi ruang liberalisasi dan memperkasa Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebagai badan kawal selia utama. Kajian pada tahun 2023 menunjukkan masih wujud halangan perundangan yang menyekat penglibatan koperasi dalam sektor-sektor strategik. Undang-undang seperti Akta Industri Pelancongan 1992 dan Akta Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta 1998, contohnya, hanya membenarkan syarikat berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016 untuk beroperasi. Di Penampang, usaha memperkasa keusahawanan terus diperhebat. Satu lagi mercu tanda penting tercatat apabila Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict merasmikan hak perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMX serta pejabat baharu SME Corp Malaysia bagi negeri Sabah. Kemudahan ini yang terletak di Penampang menjadi pusat sehenti bagi menyokong pertumbuhan perniagaan kecil dan sederhana terutama di Sabah dan Sarawak yang sering menghadapi cabaran tersendiri berbanding di Semenanjung. Hak PMKS dan pejabat baru SME Corp Malaysia di negeri Sabah. Hari ini merupakan satu titik sejarah dalam memiliki pusat perkhidmatan yang lebih terancang dan lebih dekat dengan akses pasaran dan peluang pembangunan yang lebih besar. Dewan Perniagaan, usahawan-usahawan yang hadir, rakan-rakan media, sekali lagi salam perpaduan dan salam keamatan juga. Berkembang lebih jauh dengan keunikan dari Suruhan Sabah, mampu mencipta daya saing PMKS Sabah, membantu mereka untuk rancangan Malaysia ke-13.
Usaha untuk menaik taraf saiz perniagaan melalui strategi perskalaan DNKS bakal menjadi tumpuan dan fokus utama pembangunan DNKS negara bagi tempoh 2026 hingga 2030. Pada tahun 2023, berdasarkan data yang telah diceritakan oleh Jabatan Perangkaan, bilangan perusahaan mikro menurun sebanyak 6,1%. Dalam majlis yang sama, 15 usahawan tempatan menerima grandik, manakala 2 usahawan muda Sabah diiktiraf melalui anugerah terbaik Tuber 1 penghormatan kepada semangat dan inovasi anak muda dalam dunia keusahawanan. Kerana isunya selama ini satu talian telekomunikasi. Dato' Iwan menegaskan bahawa penubuhan hub PMCIS ini merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memenuhi keperluan khusus usahawan tempatan dengan menyediakan pelbagai sokongan, perkhidmatan dan akses kepada peluang ekonomi yang lebih luas. Beliau menyeru agar lebih ramai rakyat Sabah tampil memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan kerana inilah ruang untuk mereka bangkit dan berkembang. Kehadiran pelbagai agensi kerajaan juga mengukuhkan ekosistem keusahawanan di daerah ini. Antaranya Pejabat Tekun Nasional Cawangan Penampang, Pejabat Insien Sabah serta Bank Rakyat yang kini memperluaskan perkhidmatan di kawasan ini. Yang menarik, Live Hub Studio TikTok Tekun turut diperkenalkan sebagai satu pendekatan kreatif untuk menyokong keusahawanan digital, khususnya dalam kalangan belia. Semua inisiatif ini, menurut Dato' Ewon, adalah sebahagian daripada pelan pembangunan Penampang Pelan yang bertujuan untuk menjadikan Penampang sebagai bandar kedua selepas Kota Kinabalu. Satu visi masa depan yang inklusif, progresif dan berdaya saing. Di Penampang, warisan budaya dan semangat perpaduan diraikan dalam suasana penuh warna-warni. Pesta Keamatan Perpaduan menyatukan 8 buah kampung utama Dungkahang, Penampang Prapa, Kambau, Mampasan, Tanaki, Kienggu, Dambai dan Dahab dalam satu sambutan yang meriah dan bermakna. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi merangkap Ahli Parlimen Penampang, Dato' Ewon Benedict, hadir merasmikan acara sekaligus menzahirkan sokongan terhadap warisan budaya yang menjadi nadi kepada komuniti ini. Pengurusi Jabatan Kuasa Maju Jaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih itu Kampung Dungkahang, Tanaki, Mampasan. Kita tahun ini sangatlah bermakna dan sesuai sekali Federasi Paktikan yang sokong pasukan Liverpool supaya seperti saya, sokong pasukan lain. Keamatan ini mesti menyatu padukan semua kita. Itu sebab kita panggil keamatan ini untuk semua, untuk penyokong Liverpool, untuk penyokong parti ataupun pasukan lain. Keamatan ini kita punya, keamatan ini untuk semua kita saudara dan saudara. Tapi tengok kami, kemudahan ini hanya ada di Semenanjung. Tetapi di bawah dasar yang saya sedang laksanakan di kementerian, kita buka dan tubuhkan HPMS ini sebagai satu daripada dapat lancarkan happy hour-nya, turunkan lagi diskonnya supaya yang hadir, para pengunjung dapat menikmati. Dalam ucapannya, beliau memperkenalkan satu pendekatan baharu Dasar Pandang ke Timur dalam negara di bawah kementeriannya. Dasar ini memberi tumpuan kepada budaya kerja yang inovatif, rajin dan berdisiplin.
namun disesuaikan dengan konteks tempatan, khususnya untuk masyarakat Sabah. Lebih dari sekadar sambutan budaya, Pesta Keamatan ini juga menjadi platform untuk memperkenalkan inisiatif pembangunan. Dato' Ewon turut berkongsi mengenai pelan induk pembangunan penampang rangka kerja jangka panjang yang bakal menjadi panduan utama pembangunan daerah ini. Sebagai wakil rakyat, beliau beriltizam memastikan setiap kampung merasai manfaat secara langsung. Sambutan turut dimeriahkan dengan programnya PAO Jualan Madani Koperasi yang menawarkan harga istimewa kepada pengunjung sambil memberi peluang niaga kepada usahawan tempatan. Inisiatif ini bukan sahaja merancangkan aktiviti ekonomi komuniti, malah membantu meringankan beban pengguna. Dato' Ewon turut mengambil peluang menyantuni para usahawan yang terlibat sebagai tanda sokongan terhadap semangat keusahawanan yang semakin berkembang di peringkat akar umbi. Baginya, sambutan seperti ini bukan sekadar perayaan. Ia adalah simbol penyatuan masyarakat merentas latar belakang dalam semangat kekeluargaan dan keharmonian. Inilah wajah sebenar penampang sebuah komuniti yang bergerak seiring, memelihara tradisi sambil melangkah maju ke hadapan.